bincang dengan dia tentang apa yang fikir. Kalau dia tahu melihat bahawa mudah cari itu sesuatu yang hebat, maka dia akan gembira. Tapi selalu kita beritahu tentang kejadian tentang kecewaan yang telah kita alami suatu ketika yang perlu digunakan pada orang lain. Ini jadi masalah. Selalu kita dulukan ayam main guys. Dulukan ayam akan disukai. Nak menggambarkan betapa sengsara ini. Itulah anak-anak hari ini pun jadi sangat itu. Sebabnya anak ini kena hujan di rumah. Pasal apa kita nak latih je kena hujan. Sebab kita kena latih. Dan kita beritahu bahawa makan uji itu satu yang hebat sebenarnya. Naik basikal juga satu yang hebat. Panjang ke sekolah hari ini mengangkat juga satu yang hebat. Kerana di situ letaknya kehebatan sebenarnya. Tapi ramai tak mahu anak-anak tadi mengalami kepayahan. Akhirnya dihantarlah ulang-alik hamba. Dan akhirnya sedang tidak bapa hari ini jadi jaga kepada anak. Terus terang saya kata ramai hari ini bapa penat, susah hati, gelisah sebab mak bapak menjadi jaga. Baiklah hari ini kita berfikir jangan jadi jaga. Jadi tak apa-apa. Okay? Akhirnya kalau saya samakan ini petang nanti saya serahkan pada soalan macam mana you nak fikir. Tapi saya nak untuk fikirkan sesuatu tentang tingkah laku satu budak kita dia. Dan kalau boleh dalam bulan ini berikhtiarlah macam mana nak membantu budak ini. Uruskan dia. Lalu kadang kita fikir, kita menjaga 40 budak. Ya? Hari ini kita orang hebat, 10 orang, takkan tak boleh bantu seorang budak untuk jadi hebat. Nah, kita nak tengok sedikit tadi. Ya? Apa kita buat? Pertama sekali, lahirkan dalam diri kita. Kita membantu fikir satu yang baik itu dia. Sebenarnya bentuk transfer kepada orang lain. Supaya saya fikir, contohnya isteri saya masak apa? InsyaAllah, saya nanti akan dapat apa yang saya fikir. Kalau kekuatan minta saya, pada jadi pada tahap yang level yang sangat. Itu juga kalau hari-hari kita biarkan pada duit, insyaAllah kita akan jadi fikir. Baiklah akhirnya saya nak cerita tentang buat ekor ayam kita sedih dan kita gembira. Ya? Tapi sebelum itu tentang ayam. Kita ayam yang pertama ialah ayam daging dan ayam kampung. Kita tahu ayam daging ayam kampung? Tahu. Kalau you pergi ke pasar keluarkan ayam daging, agak-agaklah dia lagi duduk. Kalau itu baru nak beli. Kalau ayam kampung, dia akan lagi. Kita tengok ayam daging tadi. Dia lahir ke dunia, caranya meresap. Tiba-tiba dia jumpa ibu angkat dia. Ibu angkat dia sangat kesian. Bayar nak sekolah apa yang bagi makan dia nak kesian. Kemudiannya disiapkan ada lampu, ada ekor nanti. Dipanggil doktor veteriner kalau anaknya sakit. Tapi menjelang 50 hari disembelihnya anak tadi. Umurnya tak panjang. Harga dirinya RM1.5 murah saja. Tapi yang pasti dia tak tahu guna kaki dia tak tahu guna kepala. Tengok ayam kampung pula lahir ke dunia dengan fitrah dia. Dia lain-lain rupa ibu jati dia. Jati dia juga sangat kesian. Orang nak suka lapai. Maka maknya buat, anaknya pun buat. Maknya kait-kait, anaknya kait-kait. Maknya lari di kampung, adalah jawab. Anaknya pun lari di kampung, mundurkan diri. Itulah survival ayam kampung. Jadi artinya ayam kampung umurnya lebih daripada 1 tahun. Panjang umurnya. Kemudiannya harga diri dia RM1.15 mahal saja. Tapi yang pasti dia tahu guna kaki dia tahu guna kepala dia. Lesi agak-agak anak zaman sekarang macam yang ibu yang kampung. So, kalau dia tanya kenapa lah dadah ni dah tahu bahaya kau nak buat juga. Kenapa rokok itu bahaya kau nak buat juga. Sama juga dengan yang lagi. Dah tahu nak pilih kenapa untuk itu. Baik, itulah betulkan baik. Jangan menyalahkan kepada budak-budak hari ini. Tapi salahkan pada diri kita sendiri. Training yang kita buat pada murid-murid. Pada anak-anak kita. Baik, sudah latih anak kita macam ayam kampung. Maknanya kita buat, murid buat. Kita nak apa buat apa. Ajak murid-murid. Tapi kita buat. Dan insyaAllah dia akan jadi orang hebat. Tapi selalunya kita tak mahu. Jadikan anak kita macam ayam kampung. Sebab itulah hebatnya manusia kerana dia melihat harga dirinya yang cukup mahal. Sebab itulah kita bina harga diri setiap orang. Kalau dia tahu betapa mahalnya nilai harga diri dia, saya yakin dia pun tak mahu jadi manusia. Kalau dia tahu betapa mahal harga dirinya, dia tak mahu pun ambil dadam. Dan dia tahu mahal harga diri. Tapi yang berlaku, dia melihat harga diri yang murah dan rendah. Ya? Begitu juga perbualan antara ayam daging dan ayam kampung. Satu hari ayam daging ayam ni berbual
Sama dengan seekor lembu. Ya, ayam dan lembu bercerita tentang sedih dan gembira. Satu hari ayam pun mengeluh perasaan sedihnya kepada lembu. Wahai lembu, saya sangat sedih. Setiap hari saya bertelur, orang ambil telur saya. Dimakan, dijual. Bila masa saya nak dapat anak? Anak saya yang bertelur je. Telur dah banyak orang. Sedih saya. Kata lembu, wahai ayam, saya lakukan sedih. Setiap hari tu saya dipegang, diminum, dijual sampai saya raya, dipegang, diminum, dijual. Semua orang minum susu saya. Tapi tak ada seorang pun mengaku aku mak dia. Itu minum susu lembu lah. Minum. Mengaku tak itu mak cikgu. Ada. Terhangga betul. Tengok mana sini terhangga betul ni. Tetapi ayam dan lembu dia sangat gembira sebenarnya. Sebab dia telah berbakti kepada manusia. Sebab itulah Malaysia jelas bahawa Tuhan jadikan bulan beredar di matahari, bumi beredar matahari. Sebenarnya Tuhan telah amanahkan untuk jadi perkara tadi. Tapi apabila manusia keluar daripada peranannya, maka hancurlah manusia tadi. Banyak ayam dia mainkan peranan ayamnya. Lembu juga mainkan peranan dia untuk berbakti kepada manusia. Tapi manusia seringkali tidak berbakti kepada dirinya sendiri. Sebab itulah kat sini Tuhan telah menjadikan kita cikgu, jadilah cikgu yang terbaik. Tuhan jadikan isteri, jadilah isteri yang terbaik. Tuhan jadikan suami, jadilah suami terbaik. Jadikan perempuan, jadilah perempuan yang terbaik. Dan itulah yang akan disoal oleh Tuhan di alam kubur nanti. Tapi seringkali kita tak mahu jadi